itulah kesalahan saya dengan Afif. Terlampau last minute. Kau nak makan lah Mami, why lambat ni. Oh, stun dah. Mak-mak muda yang begini. Problem yang tak makan yang. Kita ni dah cukup 2 sudu dah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okay guys, so hari ni kita nak buat apa hari ni kembali lagi dekat channel Afiq Jeffrey. Masih aktif lagi kau ni. Kau jangan ingat kau ni. So hari ni aktif lagi. Hari ni kita nak buat apa? Okay, ni adalah video keempat kita pada bulan April. Okay guys, kita orang minta maaf sebab kita orang punya mic hilang. Saya tak tahu dekat mana saya letak mic tu ataupun dia dah ada kaki untuk berjalan sendiri. So, minta maaf kita tak ada mic hari ni. Hari ni sebenarnya kita akan buat konten. Kita nak bagi Martin makan. Ya, hari ni adalah hari first day makan. Betul, hari pertama untuk Martin makan. Ini adalah barang yang kita beli semalam. Kita lepas nampak makanan. Tak ada, kita ke mana makanan. Kita baru beli tadi. Beli makanan tadi. So, ini adalah barang daripada Baby Shop. Sebenarnya kita agak rushing semalam. Kita orang baru beli semalam. Saya nak bagi advice sedikit kepada mak-mak di luar sana. Kalau korang lepas bersalin, walaupun anak korang baru sebulan 2 bulan, prepare lah siap-siap dia punya blender, dia punya barang-barang untuk masak waktu dia 6 bulan. Sebab doktor cakap tadi, dia dah check up tau, dia dah check up 6 bulan. Doktor cakap kalau 5 bulan, 4 bulan dah boleh dah cuba suap-suap sikit makanan. Tapi seeloknya makan yang dibuat, dia cakap lah. Kalau dah beli tu terpulang kepada parents. Cuma macam kita orang rushing sangat-sangat. Malam tadi pukul 8 malam kita orang baru cari barang. And kita tak jumpa banyak barang. So kita beli je. So barang pertama kita orang beli ni lah. Dia punya silikon, pinggan silikon dia lah. Okay, daripada Giggles. And kita ada juga sudu silikon daripada Giggles juga. Giggles. And then ni apa ni kau panggil, dia punya silikon fruit feeder yang kita letak buah dekat dalam tu. Okay. And dia punya ni lah alas dia. And for today, saya dah tanya doktor tadi. Anak. Guys, anak saya berak. Dia tengah duduk dekat car seat. Tadi anak saya duduk dekat car seat. Okay, kita sengaja bagi dia duduk kat car seat. Sebab car seat tu kita orang tak letak dalam kereta. Kereta hari tu penuh dengan barang. So kita keluarkan car seat tu. And sekarang ni dekat rumah dia duduk kat car seat. Sedangkan dia ada benda ni. Dia ada je benda ni untuk dia duduk. Untuk dia try belajar duduk kan. Dia ada benda ni. Tapi kita orang sengaja duduk dekat car seat tu supaya dia lebih selesa baring. Tapi dia pergi berak dekat situ tu. Okay, kita dah settle lah. Budak mana ada berak dia? Berak semangat abang. Cakap hai. Bukan pergi sayang. Jangan pergi. Dia pegang stand pula. Kalau pergi tak saya lepas. Tengok je. Hai. Hello. Hai. So mami dia tengah dekat dapur tu. So lagi dia tengok Martin first dia makan. Okay. Okay guys, so kita sambung lagi. Saya tak beli macam-macam sangat semalam sebab memang tak menyempat. IOI tu besar orang. Kita orang tak sempat nak jalan-jalan, tak sempat nak mencari atau beli apa yang ada, makanan baby yang ada. Saya malas tak tunjuk sebab saya nak makan dia cepat. Gitulah. Saya beli punya keropok tu, saya beli yang macam ni rice stick dia. Saya tahu sebelum korang komen, saya nak cakap dulu kan. Saya takut saya kena kecam. Ini sebenarnya saya memang last minute lah. Ini adalah betul-betul last minute.
makanan last minute untuk Martin. Sebenarnya saya plan nak masak untuk dia bubur kosong. Saya tahu bubur kosong dan minyak olive tu saya tahu. Sebab saya pernah tengok kakak ipar saya masak untuk anak buah saya. Tapi nak buat macam mana, saya memang tak sempat nak beli semua benda tu. So saya beri dia puree je hari ni. Saya try sesudu dua sudu. And I hope so anak saya boleh terima benda tu. Sebab tadi saya tanya doktor cakap tak ada masalah pun as long as benda tu lembut dan senang untuk dihadam. So kita try je bagi benda ni. Kita try bagi dan itulah kesalahan saya dengan Afif. Terlampau last minute. Okay. Kita terpaksa letak dia dekat tempat ni dulu sebab macam saya cakap tadi lah, memang kita tak menyempat lagi nak beli apa-apa. Sebenarnya saya plan hari tu lepas kita raya, kan raya seminggu kan dekat Sarawak. Kita orang plan nak balik je dari Sarawak tu nak beli barang untuk Martin. Tapi kan kita orang extend 2 minggu lagi dekat Sarawak sebab Martin demam. Dia kena flu apa semua. Lepas tu anak buah manis dekat Sarawak pun kena apa nama? Lambat mami, woi, lambat nak. Apa nama tu sakit tu? Yang Chef family je benda lah. Head chef. Itulah yang bintik-bintik tu, yang tangan dan mulut tu. So kita orang tak boleh nak balik sebab dia pun ada tertanda waktu tu. So kita orang tak boleh balik naik flight. That's why kita orang jadi extend 2 minggu. Balik ke sini dia dah nak makan dah. So tak menyempat nak ready. So pada mak-mak kalau sana, silalah cepat-cepat membelilah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi razaqtana wa qina azabannar. Allah. Allah satu, mami minta maaf sebab bukan bagi bubur kosong dulu ke awak, tapi mami bagi sikit-sikit. Dia macam ni stun dah. Tapi saya ada baca juga orang cakap kalau baby tu dia macam baru sesuap, lepas tu dia rasa macam tu, benda tu normal. Even bubur kosong pun benda tu still normal. Dia baru makan kan? Dia betul-betul first time dia makan. Sebab sebenarnya manis macam mana? Manis ada je baca orang cakap tu, cubalah bagi umur 4 bulan 5 bulan supaya nanti 6 bulan dia dah terbiasa. Tapi saya memang tak ada bagi langsung. So ada mistake sikit lah sebenarnya. Mestilah mak-mak muda yang begini problem. Tapi kita try sesudu-sudu je dulu. Untuk minggu pertama saya memang bagi dia sekali sehari je lah. Cepatnya awak telan. Ni sayur korang, sayur brokoli. Sebenarnya terlampau awal untuk saya bagi sebenarnya. Kalau nak ikut buku buku yang Dr. Amalina buat tu, saya baca untuk hari pertama sampai hari ketiga memang bubur kosong korang. Tapi mistake ni kita orang terlampau last minute. So tak apalah, untuk minggu ni terus bagi puree je. Orang akan cakap, manis kenapa bagi ni? Awak sangat dah nak bagi ni. Sebab tadi doktor tanya, kenapa tak bagi makan lagi? Lepas tu saya tanyalah, saya tak sempat ni nak beli apa-apa. Ada puree je, boleh ke bagi puree? Cakap as long as puree itu senang untuk dihadam, dia lembut, tak ada masalah. Kenapa kaki kau sampai puree? Tak. Kerusi dia korang, saya tak beli lagi korang kerusi makan dia. InsyaAllah anak saya tak ada alergi. Sebab sebenarnya doktor cakap yang harus yang mesti bubur kosong dengan minyak tu sebab kita takut budak ni ada alergi, ada yang macam tak ngam dengan dia. That's why lah kita kena bagi bubur kosong. Tapi kalau kita try je benda macam ni, tak ada masalah pun. Dia nak bangun sendiri tu. Kan tengah makan, sabarlah. Sikit lagi. Kau tu ambil juga.
Rasa sayur. Ush, 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 ush. Tunjuk body. Ush. Ush, ush. Lagi. Ha. Apa tangan nak pukul? Bagi dia hadam tu. Mami doakan awak ni tak ada masalah lah. Penghadapan okey, tak ada masalah allergic. Kan dia kan? Ni sebenarnya sukatan dia betul-betul dua sudu tadi. Cuma I bagi sikit-sikit kan. Kan tadi 2 sudu, lepas tu I bagi sikit-sikit macam ni. Dia sudah jadi macam banyak kali macam mulut. Tapi kalau bagi sikit gini bila dah habis. Takut nanti kau orang cakap, kenapa banyak sangat tadi cakap 2 sudu? Biarlah mami membesarkan anak mami dengan cara mami. Dah pegang sendiri. Tunggu dulu lah, tunggu mami beli kursi yang ada meja tu. Sekejap, nak try. Dia nak bagi, sikit-sikit je tau. Tak ada. Ni. Dia nampak memang berselera lah kalau kita tengok tu. Dia makan je. I rasa dia ni jenis semua benda dia makan. Tengoklah, kita so far dia macam okey lah dengan benda ni. Kan ada budak dia macam tak ada terima sayur awal-awal kan. Bubur kosong dia tak ada terima. Tapi memanglah dia baby lagi lah. Iyalah. Nak memilih pun tak laku lagi. Aku masuk memilih tu makan je lah. Ni kalau tetap remote pun dia makan kalau boleh dikunyah. Sebab dia baby lagi dia tak tahu memilih. Tapi rasanya kalau dia dah makin besar tu dia dah start memilih makan tu besar sikit. Tengok ni. Dah. Cuba bagi sudu dia pegang. Sebenarnya memang I plan nak bagi dia sendiri tau benda ni atas tu dia makan sendiri. Angguk. Tapi disebabkan kita tak beli lagi kursi yang meja tu. Ni belum bagi buah lagi. Habis. Alhamdulillah. Tak ada dah sayang, tak ada. Sekali sehari je makan dulu nak lagi, tengok. Dah lah dulu. Allah, dramanya anak Jeffrey ni. Alhamdulillah. Mati. Alhamdulillah. Syukur. Orang dekat Palestin yang tak makan yang. Kita ni dah cukup 2 sudu dah lah. Dia ni baru Mami kat rumah pun cantik-cantik. Lagi mana? Korang, dia baru lepas nap. I tanya. Tak ada. Dia bayu. Gimana? Dia ni baru lepas nap korang. Ni lah Mami cakap. Bila dah kenal makanan gini lah. Apa teriak? Okey lagi. Okey ah. Cakap kat mak angka aunty ha. Nak lagi. Okey. Nak lagi. Dia baru apa ni? Dia dah kena makanan kan jadi alhamdulillah. Sedap. Sedap ah. Suara ada bubur. Sayang. Sedap. Kali daddy pakai baby kan.
Selalu bau mulut dia bau susu, dia bau macam kering. Air. Empat sudu saja untuk awak try dulu. Air kosong dia tak ada banyak lagi sebab dia baru try dah. Alhamdulillah. Aduh. Memang skrin ni penuh dia je. Mami nak buat macam mana sayang? No. Dah habis dah. Sayang, habis. Mandi betul. Oh, Gigi mana gigi? Gigi ada gigi. Okey guys, so itu sajalah konten kita pada hari ni. Nampaknya dia dah makan. Saja nak share kan sayang kan? Ya, saja nak share. Kenangan anak kita Dia makan. First time makan. Benda macam ni nanti dia dah 2 tahun, 3 tahun. Kita tengoklah video ni balik. Oh, kecil anak aku time ni. Tunjuk segala. Dia nangis tunjuk, dia berdiri tunjuk. Dia bukan sebab apa, sebab kenangan. Anak ni tak selamanya kecil macam ni, betul tak? Walaupun dia macam orang luar tengok memanglah dia macam just video. Weh, kau bagi anak kau makan first time pun kau nak buat video juga ke? Mesti orang macam tanya kan. Bila orang tak kenal kita, orang akan tanya macam tu. Tapi sebenarnya benda tu baguslah kan. Kenangan. Lagipun ini kerja kita orang kan, buat YouTube, buat video. So kita share lah journey ni. Jangan makan, tak boleh di? Tarik boleh? So gitulah. Kita share lah journey. So itu saja konten kita pada kali ni. Kita jumpa lagi pada next episode. Thank you so much yang mana tengok video ni sampai habis. InsyaAllah nanti kita orang akan hasilkan lagi. Kita orang nak buat video banyak lagi. Macam Martin pijak rumput, Martin pergi pantai. Tapi tengok dulu lah. Mungkin bulan 5 kot sebab bulan 6, bulan 4 dah habis. Okay, so itu guys, saja. Thank you for watching this video. Bye bye. Assalamualaikum. See you guys next. Bye. Korang tahu tak anak saya buat apa? Oh my god. Oh my god. Dia pupuk pula dah. Dia pupuk. Tengok sini.